Pernah tak anda terfikir, apa sebenarnya maksud tingkah laku abnormal pada kanak-kanak? Hari ni kita akan kupas topik ni. Kita tak akan sekadar tengok label-label je, tapi kita akan cuba faham kisah sebenar di sebalik setiap kanak-kanak. Semuanya berdasarkan kajian yang mendalam. Okey, untuk betul-betul faham sains di sebaliknya, kita kena mulakan dengan cerita tentang seorang insan. Jom kita kenali seorang gadis bernama Georgina. Cuba bayangkan, anda terperangkap dalam ritual macam ni setiap malam. Inilah realiti hidup Georgina. Ibunya cerita kadang-kadang proses mengira tu boleh ambil masa berjam-jam setiap satu malam. Dan ini bukan setakat isu tak cukup tidur tau. Benda ni menjejaskan segalanya. Kerja sekolah dia, hubungan dengan kawan-kawan, pendek kata, seluruh zaman kanak-kanaknya. Dan ini bukan rekaannya. Kisah Georgina ni adalah satu kajian kes sebenar. Ia macam satu tingkap yang bagi kita peluang untuk nampak dunia kanak-kanak lain yang tak terkira ramainya, yang sedang melalui pertempuran tersembunyi mereka sendiri. Kisah dia ni jadi titik permulaan untuk satu perbincangan yang jauh lebih besar. Okey, ini membawa kita kepada soalan utama. Apa sebenarnya maksud abnormal ni? Ia bukan semudah kita tanda senarai simptom. Nak definisikannya ni lebih mendalam. Dan percayalah, ia jauh lebih rumit daripada yang anda mungkin sangka. Fikirkan macam ni. Dulu, fokusnya adalah untuk menyalahkan. Orang guna istilah-istilah yang kasar yang letakkan semua beban tu atas bahu kanak-kanak tu. Tapi syukurlah kita dah jauh berubah. Hari ni, fokus kita adalah untuk memahami. Pakar-pakar akan tengok gambaran yang lebih besar, konteks perkembangan kanak-kanak tu dan semua faktor luaran yang membentuk pengalaman hidup mereka. Sekarang, jom kita tengok satu konsep penting yang profesional guna. Tugas-tugas perkembangan. Anggap ia macam satu siri milestone atau pencapaian yang kita semua akan lalui. Contohnya, bayi belajar untuk bina ikatan, remaja pula membina identiti. Jadi, bila seorang kanak-kanak tu nampak betul-betul bergelut secara konsisten dengan tugas-tugas yang sepatutnya untuk umur mereka, itu adalah satu petanda, satu flag yang mereka mungkin perlukan sokongan tambahan. Jadi, apa yang penting kat sini ialah kita dah beralih daripada sekadar melabel kanak-kanak kepada usaha untuk memahami perjalanan mereka. Kerangka kerja ni membolehkan kita kenal pasti di mana mereka perlukan bantuan tanpa sebarang stigma atau rasa malu. Okey, soalan seterusnya yang logik. Apa yang menyebabkan semua kesukaran ni? Jawapannya jarang sekali mudah. Ia bukan disebabkan satu benda saja, tapi satu interaksi yang sangat kompleks antara macam-macam faktor. Anda tahu kan, kita selalu fikir pasal alam semula jadi atau biologi dan cara asuhan atau persekitaran sebagai dua benda yang berasingan. Tapi, sains moden tunjukkan yang kedua-duanya ni sentiasa berbual antara satu sama lain. Bayangkan, otak anda tu macam hardware komputer dan pengalaman hidup anda pula macam software. Software tu sentiasa mengemas kini dan membentuk semula cara hardware tu berfungsi. Kedua-duanya tak boleh dipisahkan. Nak tengok betapa besarnya peranan persekitaran? Cuba tengok ni. Di Amerika Syarikat, hampir 1 daripada 4 orang kanak-kanak membesar dalam kemiskinan. Itu 23.1%. Tekanan kronik daripada keadaan macam ni saja dah boleh bagi kesan yang sangat mendalam pada otak yang sedang berkembang. Ini membawa kita kepada satu idea utama yang dipanggil interaksi jin persekitaran. Fikirkan jin anda macam pelan induk sebuah bangunan. Persekitaran anda, keluarga, sekolah, semua pengalaman hidup, itulah kru pembinaannya. Pelan induk tu memang penting, tapi kru pembinaan itulah yang tentukan macam mana bangunan tu akan dibina. Kedua-duanya bekerjasama untuk hasilkan binaan akhir. Okey, kita dah faham sikit pasal kenapa. Sekarang, jom kita tengok macam mana pula. Macam mana seorang profesional beralih daripada cuma ada satu kerisauan kepada satu pelan tindakan. Ia sebenarnya satu proses langkah demi langkah yang sangat teliti. Ia lebih kurang macam kerja detektif. Pertama, penilaian. Kumpul semua clue. Lepas tu, diagnosis. Kenal pasti corak dalam semua clue yang ada. Dan akhir sekali, rawatan. Guna pemahaman tu untuk bina satu pelan tindakan yang berkesan. Setiap langkah ni bergantung pada langkah sebelumnya. Okey, ini contoh alat yang dipanggil CBCL. Tengok bar biru tu. Ia tunjukkan tingkah laku seorang kanak-kanak berbanding dengan rakan-rakan sebaya dia. Nampak tak kat sini, 2 bar pertama untuk gelisah dan masalah sosial sangat tinggi pada persentil ke-98 dan ke-93. Tapi bar ketiga untuk tingkah laku agresif berada pada tahap purata je. Ini terus bagi tahu pakar klinikal kat mana masalah utamanya, jadi mereka boleh fokuskan usaha mereka dengan lebih tepat.
Dan ini membawa kita kepada bahagian yang penuh harapan. Sesuatu diagnosis tu bukanlah pengakhirannya, ia adalah titik permulaan untuk intervensi yang berkesan dan berasaskan bukti. Fikirkan rawatan-rawatan ni macam sebuah kotak peralatan. Setiap alat ada tujuan yang berbeza. Ada alat untuk keluarga, macam latihan ibu bapa. Ada alat untuk ubah tindakan, macam terapi tingkah laku. Ada juga alat untuk ubah cara berfikir, macam CBT. Tapi matlamat utamanya sama, untuk lengkapkan kanak-kanak dan keluarga mereka dengan kemahiran praktikal supaya mereka boleh berjaya. Tapi kat sinilah ceritanya jadi lebih menarik dan kompleks. Kajian menunjukkan sesuatu yang sangat-sangat penting. Walaupun rawatan-rawatan ni memang hebat dalam mengurangkan simptom, contohnya kurangkan rasa cemas, Kurang daripada 20% daripadanya terbukti dapat meningkatkan fungsi kehidupan secara menyeluruh. Fikirkan sejenak, seorang kanak-kanak tu mungkin rasa kurang cemas, tapi dia mungkin masih lagi bergelut untuk cari kawan atau berjaya di sekolah. Ada beza besar antara rasa lebih baik dengan hidup lebih baik. Jurang inilah yang menunjukkan betapa pentingnya sokongan yang komprehensif dan kajian yang berterusan. Jadi, apa kesimpulannya? Mungkin ia dirumuskan dengan paling baik oleh seorang ibu bapa yang dipetik dalam bahan sumber kita. Dia kata, akuilah perbezaan anak-anak kita, tetapi hormatilah keunikan mereka. Pada penghujung hari, semuanya adalah tentang melihat insan di sebalik label yang ada. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ini. Dalam dunia yang penuh dengan simptom, diagnosis dan rawatan, macam mana kita, sebagai kawan, ahli keluarga dan anggota masyarakat nak pastikan yang kita sentiasa nampak kanak-kanak itu dahulu? Macam mana kita nak terus fokus pada kekuatan, keunikan dan potensi mereka yang tak terhingga?